So guys, air filter Bosch FR150, Y16, Y15 Hurricane hari ini last offer. Jangan tanya lagi selepas habis MotoGP. So hari ni last, dapatkan dekat Shopee ataupun TikTok, okay? Assalamualaikum and good morning YouTube. Video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing dan segala video recording dan audio dibawakan oleh DJI. Berminat nak beli, tengok di description di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so bertemu lagi kita hari ni. Kita dekat MotoGP Sepang Circuit. Parking motor RM32, RM31. Aku kalau buka pasal kerja memang tak datang lah. Habis kalau motor 31, kereta berapa? 100. Aduh. So sekarang ni nak kena beratur. Panjang nak masuk. Tengoklah macam mana kejap lagi ni. Beratur beresak-esak pasal ada lagi masih yang tak faham yang air tak boleh bawa masuk dan macam-macam benda makanan semua tak boleh bawa masuk. Benda-benda letupan, mercun, bagai semua tak boleh bawa masuk. Okay, so kita masuk. Hari ni ada pelancaran CF motor. Patutnya hari ni pukul 3 petang, tapi diawalkan jadi 9.40. Saya kelewatan teruk. Kita tengoklah macam mana perginya kejap lagi. Saya bersama budak jahat dan juga Angah Romzi. So kita tengok macam mana perginya lah hari ni. Settle je, saya nak jalan balik. Hari ni dah macam race day, padahal hari ni baru qualifying. Ok, hari ni dah masuk dah ke dalam tempat CF motor. Hari ni punyalah ramai gila manusia. Saya dengan budak jahat. Hari ni dia selaku media. Saya ingin melaporkan CF motor hari ni keluar motor baru. Aduh. Yes, we are going to witness the latest motorbike here being launched, and I know that everybody is very anticipating to, well, see what is under this cloth. And I'm sure that everybody is going to have the cameras ready. So I hope all of you are also ready to post on their social media. Make sure you do hashtag us as well. But before that, ladies and gentlemen, before we bring up the people behind the scenes, we would like to actually let you enjoy a video. Yes, ladies and gentlemen, this is CF Motor. Can you make some noise, everyone? 3, 2, 1, unveil! Ladies and gentlemen, CF Motor 250 Ultralights. Guys, music terlampau kuat. Apa yang saya baca kata, motor ni memang dia ada rupa, dia cantik. Tengok lampu belakang dia. Motor ni harga dia bawah RM10,000. Memang produk sekolah lepas ni akan pergi ke sekolah dengan motosikal macam ni lah, lebih better daripada naik motor kapcai. Lampu depan dia, meter dia, ni
USB port dia ada A dan juga ada Type C. Okay, menarik. Hose braided depan dan belakang. Harga bawah 10,000 tak boleh nak kata apa lah. Kita baca spek detail dia. Tengah ramai gila orang dan tak dapat nak buat elok lah. Saya bila orang ramai-ramai saya susah sikit nak ni. Okay, so engine dia single cylinder 4 stroke liquid cool 249, bore dia 72, stroke 61, horsepower 37, 9,500 RPM, 22 Nm torque. Okay, wet clutch, slipper clutch. Berat dia 165, fuel tank dia 12 liter, seat height dia 780, ABS 2 channel, lampu LED, frame type steel tube, USB port ada A dan C, layar depan 110 70, belakang 140 60, rim 17. Semak oh. Lepas ni budak sekolah naik motor ni je lah. Budak sekolah naik motor ni je. Naik motor ni je murah lah. Sampai 10,000 Betul, murah. Mampu milik. Boleh Romzi. Saya cakap dengan bos awak jadi owner pertama. Kalau yang ni, saya duduk kat belakang dia juga. Aduh. Tak sampai 10,000 tak tahu. Speechless lah. Sekarang ni makin lama makin banyak. Bukan carbon fiber Oh, bukan carbon fiber. Carbon look je. Carbon look. Lawa bagi saya untuk harga 10,000 ke bawah memang lawa. Yes, ladies and gentlemen, thank you very much for being here. Dia memang harga 10,000 tapi rupa dia bukan macam 10,000. Rupa dia macam motor 20,000. Lampu belakang dia lawa guys. And guys, quickly talk to our representatives, and they'll be more than happy to show you the way to own this latest bike. So, tuan-tuan jika lepas sebelum ni, terima kasih atas kedatangan anda semua. Dan terima kasih kerana datang untuk menangkap Awak. Jom, harga dia RM9,988. Ada 3 color, Zephyr Blue, Nebula Black and Gem Black. Pilihlah korang nak dan boleh tengok dekat M-Force atau CM Toto berdekatan anda. Alright. So BJ dia tengah nak tengok helmet. Helmet mana satu je menjadi pilihan hati dia. Ini macam nak keluar BM je. Jangan bagi tahu. Patutnya ni colour red wine. Apa pasal dia garnet lah. Pelik lah aku. Ke dia tukar nama je. Bang, colour ni bukan colour red wine ke? Colour ni bukan colour red wine ke? Tapi ni garnet. Ke ketah lain? Ke ketah dia lain? Nama colour garnet? Bukan red wine? Oh, sama? Okay, kita layan Schubert ke Arai ke, tengok BJ. Tadi colour tadi dia dah suka dah. Dia punya kepala saiz S. Aduh, kecil betul kepala. Okay guys, ni adalah lampu terbaru daripada Sovili. 449 saja harga offer, lampu RGB. Kontrol kampun je, nak kali apa? Yang ini biasa kita ada drone operator. Ini kita ada lampu operator. Ini S-Max untuk V1, V2. Kontrol pakai phone guys. Nak kala apa? Belanja sikit. Oh. Kita tengok dia adjust. Macam-macam colour dia. Wow. 499. Oh, lampu brake. Signal.
Oh, dapat signal. Untuk V2 sajalah. Ha? V2 sajalah, V1 tak ada. V2 sama V3 sama? Tak sama juga. Aduh guys, yang mana rindu hari ni lah dia. Oh, snap datang Motor baru macam mana okey? Motor baru okey? Okey. Different types of bags. Actually, we have 4 types of bags for sale this weekend. And on top of that, we also have water bottles, we have towels, we have umbrellas. Jam, saya naik motor. You are looking to get yourself Nak balik kau pisang. Berdua je? Oh, dating. Okey kan? Now for every 250 ringgit and above the Macam mana? Sampai. Ha? Ada orang tukar begini. Ha? Wah, sampai ya. Apa Angah Romzi? Oh, ni dia barang dia. Baik. Abang YouTube lagi bang? Ada tengah buat ni. Tengah buat ni. Okay. Okey, happy. jangan nak nangis Ajoy. Dah dapat jangan nak nangis Jangan lotang-lotang Jangan nak nangis. Dah dapat dah. Dah, balik. Senyum sikit. Boleh bagi sesi racun-meracun duran bikers dengan budak jahat. Kasih jadi. Ini kalilah. Buang yang lama, beli yang baru. Kasih jadilah. Baru dah nak rasa lega sikit. Perkara apa tau, bising sangat. Sana pasang lagu, sini pasang lagu. Saya One Fine Day nanti insyaAllah nak pakai inilah Simpson One Fine Day nanti. Color putih lah. Mungkin Hayabusa color silver, pakai Simpson lah. Tak kot, Hayabusa kena pakai yang motor angin lah. Tapi saya memang minat helmet Simpson. Dia jahat. Naik motor YP pun smart. Okay, sekarang ni kita tengah sesi meracun budak jahat untuk dia beli helmet HJC satu lagi. Pasal yang paling baru ni kira lawa guys, yang R31 ni bagi saya cantik lah. Pasal walaupun saya pro Shoei ni dia belakang dia dah mula macam serabut sikit tau, dia belah belakang. Maksud dia mula terangkat. Yang HJC ni dia masih lagi belakang tu bulat. Nah, angkat tu jangan. Angkat. Tunjuk belah belakang. Belah belakang dia masih lagi bulat tau. So bagi saya smart, dia masih lagi karakter helmet zaman dulu. Helmet sekarang ni semua dah potong dah ni. Dia jadi tinggi. Balikan logo ni maksud sekarang ni HJC dia dah tak banyak logo dah. Logo R je. Romzi Aziz Ni Arfa ni. Ini dia boleh scan. Dah usah dah. Weh, macam mana scan tadi? Ini ni. Tarik dari dalam. Oh. Gede. Nanti bang, kita pergi Puchong bang. Boleh. Puchong. Apa? Itu ini kedai dia. Kedai dia jaga. Fahan. Oh, Fahan jaga. Puchong jalan apa? Puchong dekat mana? Bukit Puchong. Bandar Bukit Puchong tahu. Dekat banyak showroom tu. Kita berada sebelum tol. So kita better pergi sana Okey. 50%. Jom. Ini kalau tak pergi kan tak boleh tidur ke malam. Yes, apa khabar? Hi, how are you? Wah. Ini video saya sudah tengok. Okay, sekarang you pula masuk video. Mr. Bob. Aduh. Okay. Jom. Okay. Nanti I call you. Thank you. Okay. Jangan nakal-nakal. Right. Okay. Jumpa lagi. Jangan jadi So okay guys, saya sebenarnya tak tahan bingit sangat oleh muzik. Panas tu lagi, bingit muzik.
Okay guys, so nampaknya kempen MotoGP saya dah selesai dah. Saya dah tak ada dah nak review motor dah habis dah. So guys, air filter Bosch FR150 Y16 Y15 Hurricane hari ini last offer. Jangan tanya lagi selepas habis MotoGP. So hari ni last, dapatkan dekat Shopee ataupun TikTok. Okay, hari ni last day. Harga daripada 220 dapat 160 free post. Alright. Free post. Free post. Orang beli sekarang, tak beli sekarang rugi. Lepas ni kena bayar post sendiri. Senang ha? Senang. Assalamualaikum and good morning YouTube. Video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing dan segala video recording dan audio dibawakan oleh DJI. Berminat nak beli, tengok di description di bawah. Terima kasih.